400. Ibu, 3,000, 4,000. 4,800 betul. Man, apa khabar? Razal mana adik kau? Kenapa dengan Razan? Dia dah curi duit aku. Aku tahu memang kerja dia lah. Mak ni kalau tak ada bukti, jangan tuduh bukan-bukan. Mak, tengok ni. Zulin sendiri yang masukkan duit tu. Duit tu betul-betul masuk. Tak ada hilang pun. Mak ada suruh masuk dalam bank Malulah, Mak. Mak ni main tuduh je Razlan kan. Sekarang ni, apa Zulin nak jawab dekat Abang Isyad?